Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan menerangkan tentang macam mana sesebuah elektrik itu mengalir dan disebarkan di seluruh rumah. Jadi, untuk dimensi ini kita akan menggunakan single phase. Kat sini kita akan mula-mula tenaga elektrik akan disampaikan melalui tiang elektrik dan pergi ke meter rumah. Dan daripada meter rumah, dia akan terus pergi ke DB, iaitu distributor box. Kat sini ada distributor box, ada bahagian dalam distributor box. Kat sini kita boleh tengok, sini adalah main switch, sini adalah RCCB, iaitu Residual Current Circuit Breaker. Dan empat lagi ni adalah MCB, iaitu Miniature Circuit Breaker. Untuk main switch ni, dia adalah fungsi dia memang untuk menyalurkan elektrik. Dan untuk RCCB ni, dia adalah untuk mengawal dan mendetek sama ada litar tu ada berlaku litar pintas ataupun ada overload elektrik yang berlaku dekat dalam litar kita. So, bila mana ada berlakunya litar pintas ataupun overload elektrik, dia akan automatik tendang macam ni. Bila kita tekan, dia akan terus tendang ke bawah. Dan benda ni akan perlu kita check dan perlu kita buat sebulan sekali. Untuk MCB ni pula, MCB ni sama juga fungsi dia seperti RCCB, tapi hanya untuk MCB dia berfokus untuk sebahagian litar yang berada di dalam rumah. Okay, untuk contoh macam MCB C6 ni khas untuk litar kipas dan juga lampu yang menggunakan wire 1.5mm. Dan sama juga macam C16 untuk litar water heater, C16 untuk radiant, C20 untuk water heater dan C32 untuk torque ring. Okey, dekat dalam ni kita boleh tengok daripada meter terus pergi ke EB, elektrik akan pergi dan pergi ke live dan juga neutral. Dan di dalam ni ada switch ni akan connectkan elektrik tu ke MCB dan RCCB yang lain. Kat sini kita tengok wire merah sebagai live, wire kita sebagai neutral pergi ke RCCB. Dan neutral akan terus pergi ke terminal block. Dua ni adalah terminal block. Cuma satu hitam ni khas untuk neutral dan juga hijau adalah untuk earth. So kita akan panggil ni adalah neutral link dan juga ini adalah earth link. Okay, sambung. Daripada RCCB, dia ada bus bar. Bus bar ni akan connectkan setiap live yang ada terus kepada 4 MCB ni. So kita tak perlu memerlukan banyak wire. Okay, seterusnya saya akan terangkan litar untuk kipas dan juga lampu. Untuk kipas dan juga lampu, kita akan gunakan wire 1.5mm. Untuk semua wire neutral, wire earth dan juga wire live. Okay. So daripada sini kita akan lihat C6 khas untuk kipas dan juga lampu menggunakan wire 1.5mm. Dan sini kita dapat lihat ada dua wire live dan terus pergi ke kipas dan juga lagi satu terus pergi ke lampu. Okay. So wire live untuk ke kipas, dia akan terus pergi ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzaki Mewah Ali. Nombor mati S31226. Jadi saya akan teruskan dengan penerangan bagi wiring untuk water heater. Water heater ni sama aja kita gunakan 3 wire iaitu live, neutral dan earth. Untuk sambungan bagi water heater, water wire earth, kita sambung kepada earth link. Kita sambung terus kepada 13 ampere socket. 15 ampere socket. Untuk wire live pula, kita gunakan bagi water heater ni kita gunakan MCB C20. Kita sambung wire live terus kepada water heater switch, sambung kepada 15 ampere socket. Untuk wire neutral, sambung daripada neutral link. Kita sambung terus kepada water heater switch. Lepas tu kita sambung balik kepada 15 ampere socket. Size yang kita gunakan untuk water heater ni ialah 4mm. Okay, seterusnya saya akan pergi kepada ring circuit wire earth daripada earth link. Saya akan sambung terus kepada ring circuit 13 ampere socket. Lepas tu saya akan sambung balik kepada earth link balik. Untuk wire live, bagi ring circuit ni kita gunakan MCB C32. MCB C32. Okay, daripada MCB C32 dia akan sambung masuk kepada ring circuit 13 ampere socket. Lepas tu kita akan balik kepada MCB C32. Untuk wire neutral pula, daripada neutral link dia akan sambung terus kepada ring circuit 13 ampere socket, kemudian balik kepada neutral link. Dan sambung wire earth tersambung daripada earth link dan sambung terus kepada radial circuit. Kita akan gunakan MCB C16, sambung wire line terus kepada
radio circuit. Wire neutral. Neutral kita akan sambung daripada neutral link, sambung terus kepada radio circuit. Wire yang kita gunakan untuk radio circuit ni, kita gunakan type 2.5 mm. Dan wire yang kita gunakan bagi radio circuit ni, kita gunakan wire yang tebal sikit iaitu 4 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiq Harib bin Omar. Nombor metrik saya S71940. Di sini saya akan sambung mengenai bahagian solar. Seperti yang kita dapat lihat di dalam video, solar panel disambung kepada solar charge control. Kemudian power inverter disambung kepada lead acid battery dan disambung ke solar charge control. Kemudian dua DC load disambung juga ke solar charge control, iaitu sebuah lampu dan sebuah kipas. Power inverter akan disambung ke distribution box dan akan mengalihkan cas elektrik dan menggantikan cas elektrik tersebut kepada cas elektrik yang diperlukan untuk setiap load.